Semua orang sukakan suasana yang tenang dan healing. Jadi, untuk video kali ini, aku akan bawa korang ke Amba Waterfall Campsite. Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak pergi campsite, Amba Waterfall Campsite. Dia dekat Padang Rengas, dekat Kuala Kangsar. Actually, yang ni yang first kita punya campsite. Kita pun baru beli kemah 2 minggu lepas je. So, hari ni kita nak try, nak set up kemah tu dan set up semuanya lah. Kita nak belajar balik macam mana nak campsite ni. Okay, alright, jom masuk simpang. So, jalan nak masuk Amba Waterfall ni dia jalan tar. Macam korang tengok ni jalan tar saja. So, kalau kereta kalau berselisih pun still ada space lah untuk kita. Kalau untuk berselisih tu boleh pergi ke tepi sikit. Jalan dia tak teruk sangat lah. Amba Waterfall, here we come. Curam. Dia agak curam lah di sini. Oh, jatuh barang-barang kita di atas nak kita. Okay, kita dah sampai dekat Amba Waterfall. Sekarang kita nak cari dia punya campsite owner dia untuk set up kemah lah. Okay, alright, jom. So, ni lah kita tapak kita. Sekarang dia punya campsite owner dia nak sapu sikit. Lagi kita boleh lah set up kemah ni. Kita set up macam mana first time kan. So, inilah Amba Waterfall. So, dia punya tapak campsite dia mostly ada yang tepi sungai dekat. Dan dia juga ada chalet kat tepi ni. Aduh. So, berpeluh jugalah pasang kemah tadi first time. Sebab salah sama. So, sekarang kita nak pasang dia punya pole dia depan ni. Okay, kita orang dah berjaya set up kemah. Walaupun first time, ada banyak juga kelemahan. Ada benda yang kita orang tak ada. So, set up atas deck macam ni. Tapi berjaya lah lepas sejam lebih juga. Okay. So, kat sini dia ada bagi plug point. Kita orang punya deck D. Dan dia ada plug point kat sini memang dekat dalam 2 meter pun boleh masuk dalam kemah dah. Dan kat belakang ni view sungai kat belakang. So, memang nature lah. Memang dengar bunyi ayam tu memang rasa tenang. Lagi kita orang nak pergi mandi sebab panas dah berpeluh. So, yang bestnya camping kat sini, dia punya internet kat sini line kita orang pakai Maxis hampir full bar kat sini. So, dia punya tempat dia, kalau tempat dia punya deck dia pun tinggi. Lantai tu kalau air ke apa, dia punya air pun tinggi lah. Masa macam safety sikit lah kawasan ni. Dia macam nampak eksklusif sikit dia, duduk atas deck, menghadap sungai. Panas berpeluh macam ni, korang mandi kat sungai yang tenang macam ni memang menyegarkan lah. Tengok air dia pun jenis. Air jenis ni.
Dia ada safety. Tali safety ni kalau lemah apa boleh berpol kat sini lah. Cuba pula. Mana betul? Hai. So kat sini ada juga dia orang jual macam jual barang-barang simple-simple lah, macam Maggi, air mineral dekat punya kafe dia. Dan kat sini dia punya bestnya parking memang dekat dengan kemah lah. Dan kemah pun dekat sebelah sungai saja. So memang toilet pun ada banyak kat sini. Bersih pula tu. Dan bersih. So petang ni kita makan nasi goreng je. Ada ikan masin, ada ayam juga. Dan anak ada sosis juga. So memang tenang kat sini. Sampai dengar duluan air, makan. Makanan tu rasa macam sedap lah. Sebab saya punya nature kat sini kan. So air sungai kat belakang tu saja. So malam ni hujan renyai. So kita orang just layan minum air teh saja dengan biskut 4 segi sambil relax sembang-sembang. So sekarang aku tahulah kenapa orang suka camping, sebab dia suasana dia relax. Dia tak rushing sangat macam korang pergi tempat lain. So korang boleh just chilling, relax saja. Weekday korang kerja dan weekend korang relax, tenang. So pagi ni hujan lebat. Start dari pukul berapa tadi? Pukul 6 tadi hujan lebat. So kita punya kemah pun dah kena ayak bertakung. Pengalaman lah dia bertakung kat sini. So sebab dia tak cekang. Kemah okey, cuma fly sheet kita bertakung sikit lah. So kita terpaksa buat adjustment lah. Tapi bersengit sikit. So sekarang kita masak roti canai untuk pagi ni. Dan mungkin pukul 9 ke 10 lagi dah hujan dah reda dan kita boleh pergi hiking lah. So pagi ni sebabkan hujan lagi, kita orang decide untuk pergi hiking dia punya bukit dah. Dan dia punya yang jaga campsite tu pun bagian dia bagi pinjam ni payung yang warna-warni ni. Dekat tepi ni ada signboard ni. So kita just straight naik atas je. Macam Ambon Waterfall ikut kanan. So yang ni kita just straight naik atas. Oh hiking dah. Yang kita orang baca review memang tak jauh sangat. Tapi jalannya memang curam lah. Curam ke atas tu mencanak macam tu. Akhirnya selepas 15 minit hiking, kita orang dah sampai dekat dia punya puncak view dia. So puncak view kat belakang. Oh, kita main awal pagi. Ada awan nano kat belakang ni. Memang cantik. Rasa macam dekat Cameron tu. Dia punya view memang asam lah. Sini kat atas ni diorang ada satu pondok macam ni, boleh rehat-rehat. Kalau bawa teh ke apa boleh minum dulu atas ni. Dan kat bawah ni rasanya dia buat macam homestay kot, staycation kot. Oh kat depan ni view dia memang kat bawah ni ada pokok, kat depan ni ada macam kampungan sikit. Dia nampak awan macam tu memang awesome lah. Tapi kat sini railing dia kena hati-hati lah kalau bawa budak-budak tu sebab dia macam
suram macam tu, takut dia orang tergelincir jatuh lah. Sekian saja perkongsian di Ambau Waterfall Campsite. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.